Assalamualaikum, mana Cha pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Ide. Okay, Alhamdulillah temu lagi kita dekat channel aku ni. Alright guys, macam mana apa tengok tajuk kurang ni yang mana aku nak review di kampus biji writer premium lah. Yang sebelum ni aku pernah review yang super silhouette ataupun yang silhouette series tu. Yang ni yang nombor 2, LB Works McLaren 720S. Tapi bukan chase, yang ni yang besar punya. Okay, so siapa nak beli writer ni, apa kena tengok dulu lah review untuk writer ni. Kenapa apa wajib beli dan wajib ada untuk silver premium silhouette series ni. Okay, so jom aku review dekat hampa. Okay guys, so yang ni silhouette series yang ni nombor 2 daripada 5 biji writer ataupun 6 biji writer lah. Yang kosong tu chase warna hitam untuk LB Works McLaren 720S. Okay, yang ni aku nak review dekat hampa Liberty Walk McLaren 720S. Yang ni apa bagi aku wajib ada yang ni selain ada Porsche tu. Antara banyak-banyak series yang 5 biji ni aku paling minat Porsche, yang nombor 2 yang ni McLaren. Sebab dia LBWK. Okay, sebab apa dia punya writer ni dia white body. Okay, first kali kita tengok dia punya card dulu. Card dia macam biasa lah, dia riders, meter-meter, tayar getah, soft corner cantik, atas bawah tak ada J-hook, nampak cantik. Card dia melengkung, tak tahu macam apa Mungkin masa sampai tu dia bertindih kot, tapi tak ada urat. Tak ada urat, cantik ya. Okay, belakang macam ni, tak ada stiker Malaysia punya ni. Okay, so jom aku review writer dia. Untuk LB Works McLaren 720S ni aku tak pasti sama ada dia ada keluar untuk mainline ataupun tak ada. Tapi untuk yang premium apa wajib dah, sebab dia apa tengok dia punya detail. Dia white body. Lepas tu tak banyak livery, nampak macam garang lah. Dia punya hood depan carbon fiber, detail lampu cantik. Wah, tu ada tulisan Liberty Walk dekat dia punya cermin. Okay, detail belakang, ada lampu, sport rim dia nampak lawa gila. Nampak dia punya offset dalam, depan biasa, belakang dalam. Dia macam sport rim TE37 warna hitam, memang smart betul. Jadi kalau Kraken, aku nak Kraken ni nanti, ataupun aku nak beli sebiji lagi untuk nak Kraken. Yang ni aku nak main lah, buat diorama. Tu base bawah dia kosong, LB Works McLaren 720S. Yang ni dia ada chase. Chase dia memang banyak jual lagi lah dekat Shopee. Sebab dia mungkin tak ramai mencari kot. Spoiler dia, aku rasa yang ni spoiler plastik je, sebab dia tak attach dengan body besi dia. Tu plastik, tapi okey lah, tak ada masalah yang tu. Janji dia punya design writer ni kan memang smart lah. Ada stiker ataupun Liberty Walk punya livery kat sini. Ni kalau Kraken memang cantik lah baju tu. Okay, so memang smart betul yang ni. Kalau yang LB Works McLaren 720S yang tak ada body kit kan, aku rasa macam biasa lah. Bila dah ada body kit ni nampak gempak betul lah. Okay, so siapa nak beli writer ni, so harga dia murah jugalah. Aku letak di Shopee kat bawah ni, apa boleh dapat kat situ lah. Okay, so kalau ada benda nak tanya boleh komen kat bawah. Jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Bye. Assalamualaikum. Mana Cha pagi ni.